Jadi alhamdulillah untuk seterusnya saya serahkan majlis kita kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik hormati tuan pengurusi majlis muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam pada pagi ni marilah sama-sama kita menghayati ayat Al-Quranul Karim berkenaan dengan bab taubat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu bertakwa, kamu mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, taubat yang suci bersih, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan berdasarkan ayat Al-Quran ini, taubat wajib. At-taubatu wajibatun, taubat wajib daripada setiap dosa. Apa-apa dosa, kalau ada orang tu melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat yang paling besar nilainya, yang paling wajib dilakukan, ulama kata ialah taubat daripada kufur. Taubat daripada kufur kepada iman, kafir masuk Islam. Taubat yang paling wajib dilakukan. Kalau tidak, dia akan terjerumus ke dalam neraka selama-lamanya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala, bila orang kafir masuk Islam, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir, jika mereka berhenti, mereka tinggal kufur masuk Islam, Allah Ta'ala kata yughfar lahum, diampunkan bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi taubat ni ada syarat-syarat dia. Taubat ni ada syarat-syarat, bukan taubat di bibir mulut saja kata bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama meletakkan syarat-syarat taubat. Kalau tidak cukup syarat taubat, tidak sah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara syarat taubat yang disebut oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya ialah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mestilah dia bertaubat, dia ikhlas, bukan kerana tujuan orang lain, bukan tujuan kerana nak tunjuk orang. Macam mana nak tunjuk orang? Nak tunjuk, nak suruh orang mendampingi dia, nak suruh orang mendekatkan diri kepada dia. Dia sebelum ni dia jadi jahat, dia ni seorang yang kaki dudi, kaki minum arak, tapi orang selalu jauh daripada diri dia, selalu tidak mendekati diri dia, lalu dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tujuan nak mendekatkan diri, nak suruh orang ramai dekat kepada dia. Maka taubat yang macam tu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat untuk nak mengelakkan daripada dijatuhkan hukuman. Mana Al-Hakim menjatuhkan hukuman bahawa orang ni akan dikenakan hukuman sekian-sekian kalau dia tidak bertaubat. Kalau lalu dia pun bertaubat, maka taubat yang macam tu tidak sah, sebab dia bertaubat kerana takut kepada hukuman, kerana takut jatuh hukuman. Kalau hakim kata, kalau mudah taubat akan dikenakan hukuman gini, lalu dia pun bertaubatlah takut kena hukuman. Taubat tu tidak sah, mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, suci bersih kerana Allah Ta'ala, bukan taubat kerana tujuan yang lain. Kemudian ulama mengatakan di antara syarat taubat ialah menyesal
atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Menyesal sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, bukan menyesal kerana habuan dunia. Menyesal sungguh-sungguh, aku buat dosa, menangis kerana dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kalau menyesal kerana habuan dunia, seperti menyesalnya aku minum arak, main judi, habis duit aku, habis pitih aku, menyesal yang mata tidak ada guna, tidak sah. Taubat aja. Menyesalnya aku mencuri, habis kena kerak tangan aku. Taubat yang macam tu tak ada guna sikit. Menyesalnya aku merokok, aku arak kena katuk. Dia taubat yang menyesal yang macam tu tidak ada guna sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Mesti menyesal betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian di antara syarat taubat yang ketiga yang disebut oleh para ulama, mestilah seseorang itu meninggalkan dosa yang dia buat. Dia ada melakukan dosa sebelum ni. Contohnya dia ada meninggalkan sembahyang, maka dia kena tinggal dosa yang dia buat sebelum ni. Ulama mengatakan, in kana zambu tarku wajib fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Jika dosa tu meninggalkan perkara yang wajib, seperti dok sembahyang, dok puasa, maka kena buang, kena fal iqla', maka kena taubatnya ialah tinggal perbuatan dok sembahyang, daripada dok sembahyang kepada sembahyang, qada sembahyang. Seberapa yang dia tinggal, seberapa banyak yang dia tinggal, dia kena qada solat dia. Solat ni Allah Ta'ala disebut di dalam hadis Nabi SAW, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama, Nabi sebut. Siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama Allah Ta'ala. Dan disebut di dalam hadis yang lain betapa beratnya dosa orang yang meninggalkan solat. Man taraka salat, man taraka salat al-asr faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan solat asar, maka sesungguhnya terhapus segala amalan dia. Ini tidak memberi manfaat amalan-amalan yang lain kalau sembahyang, kalau dia tidak sembahyang, tidak menunaikan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan orang yang tidak sembahyang ni dia telah melakukan dosa yang sangat besar, lebih besar berbanding dosa-dosa lain. Kalau kita tengok dosa berzina, minum arak, main judi besar dah, tapi dosa orang yang tak sembahyang lebih besar berbanding dosa-dosa itu lagi. Sebab dia telah melakukan jenayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perokok saja jenayah, orang yang sembahyang telah melakukan jenayah kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan orang tak sembahyang jadi kafir, keluar daripada agama Islam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir terang-terangan. Habis sebut dalam hadis. Dan antara hadis lagi yang memberi ancaman berat kepada orang tak sembahyang, man taraka salat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia kafir. Hadis ini Imam Ahmad berdalilkan bahawa orang tak sembahyang jadi kafir berdasarkan hadis ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ada kita kafir yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan kafir yang mengeluarkan daripada Islam, tetapi kafir yang kufur nikmat, tidak berterima kasih. Kafir yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kufur nikmat, tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri nyawa, Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri kesihatan, tetapi tidak melakukan ibadat, tidak menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang antaranya ada sembahyang, tak melewat-lewatkan solat pun sangat besar dosanya di sisi Allah Ta'ala. Dia kena bertaubat. Kalau dia ada melakukan ibadah melewat-lewatkan solat, dia kena berazam, dia kena bertaubat, kena tinggal daripada melewatkan solat, solat dalam waktu solat. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang lagu mana? Orang yang lalai daripada solat mereka. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai daripada solat mereka.
ulama disebut di dalam hadis, Nabi mentafsirkan ayat ini, orang yang lalai ni macam mana? Humul ladzina yuakhiruna an solatihim, mereka yang melewatkan solat daripada waktu. Buat main-main dengan solat. Solat zuhur dalam waktu asar, solat asar dalam waktu maghrib, solat maghrib dalam waktu isyak. Itu orang yang melewat-lewatkan solat daripada waktu dia, lalai daripada solat mereka. Maka disebut di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bermimpi pada satu malam, dibawa oleh para malaikat Jibril alaihi salam, jalan-jalan temu dengan orang yang dipukul kepalanya setengah batu. Kena pukul sekali, pecah kepala dia. Kemudian orang tu sedang berbaring. Sedang berbaring, kemudian seorang lagi memegang batu yang besar. Lalu yang berdiri yang memegang batu yang besar ni hayung batu ke arah kepala lelaki yang sedang baring, pecah. Kemudian tak berapa saat, kepala yang pecah sihat seperti asal balik. Kemudian atak pula kepala pecah pula sampai hari kiamat, diazab oleh Allah Ta'ala. Atas dunia tak gitu, atas dunia pecah-pecah ada di alam kubur, di alam barzakh, mana kena katok balik sihat, kecah sihat seperti asal balik, katok pecah tak berapa saat sihat seperti asal balik, sampai kiamat diazab oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi tanya, siapakah orang ni yang kena katok balik sampai pecah ni? Lalu malaikat Jibril mengatakan orang ni ialah orang yang tidur sampai tertinggal solat yang diwaktukan. Antara dia ialah orang yang antaranya hadis disebut di dalam hadis. Mana saya dah ingat hadis. Yang pertama ialah orang yang tidak beramal dengan Al-Quran. Dia baca saja Al-Quran. Dia baca saja Al-Quran tapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran, menyebabkan orang tu kena katok kepala sampai pecah. Dan yang kedua, orang yang tidur sampai tertinggal solat. Tinggal solat, tidur kalau tidur tak kerja subuh, tidur tak kerja subuh tak apa. Tidur subuh tu tak kerja. Memang tak kerja subuh. Kejut terbitnya matahari. Maka orang tu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dia kena bangun sembahyang lalu. Masalahnya tidur dia tarik dah jam. Tarik dah jam, dengar dah loceng tu. Tiba-tiba tak bangun tidur. Tak bangun, lambat lagi, sikit lagi. Tiba-tiba terbit matahari baru bangun. Orang tu telah melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Ni di alam kubur dia kena katok kepala sampai pecah. Tidur sampai meninggalkan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya orang yang meninggalkan solat, yang melewatkan solat daripada waktunya, yang mengabaikan solat mereka. Dia kena bertaubat. Kalau dia melewatkan solat, dia kena bertaubat, kena sembahyang di awal waktu solat. Kemudian ulama mengatakan, kalau dia tak puasa, dia kena ganti puasa yang bukan bertaubat dia di mulut. Kata aku tinggal puasa, aku tinggal ni minta apa kepada Allah Ta'ala, aku tinggal puasa ni, aku tinggal sembahyang. Dia kena berpuasa, kena ganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Kalau dia ada mana mengabaikan buat baik kepada mak ayah, dia kena buat baik kepada mak ayah, bertaubat, buat baik kepada mak ayah dia, melakukan mana buat baik, berbakti kepada mak ayah. Kalau dia ada abaikan buat baik kepada mak ayah dia, itu cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya ulama mengatakan kalau ada dia buat perkara, kalau ada dia buat maksiat, ini antara tadi tinggal perkara yang Allah Ta'ala wajib. Kalau ada dia buat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, minum arak, main judi dan macam-macam lah, maka ulama kata wajib dia kena tinggal segera. Wajib dia kena meninggalkan segera daripada dosa-dosa yang dia buat. Kalau ada dia minum arak, dia kena tinggal segera. Tak boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala, aku minum arak gini, minta ampunlah aku wahai Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama minum arak, Allah Ta'ala tak terima taubat. Kalau tak terima taubat yang macam tu. Kalau ada dia ambil harta orang, dia kena minta maaf dengan orang. Dia kena pulangkan balik harta tu kepada orang. Jangan dia minta bertaubat saja kepada Allah Ta'ala tanpa meminta maaf dengan orang tu. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau ada dosa dia dengan orang lain. Kalau dosa dia dengan orang lain,
Minta maaf dengan Allah Ta'ala sekalipun Allah Ta'ala tak terima, selagi mana dia minta maaf dengan orang tu. Kena minta maaf juga dengan orang tu. Kalau tidak, bawa sampai hari kiamat kelak. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya para sahabat, atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu orang yang bankrupt? Nabi bertanya kepada para sahabat. Lalu sahabat tanya, orang yang bankrupt ni ialah orang yang tidak ada dinar, orang yang tidak ada dirham. Tu definisi orang yang bankrupt di kalangan kami, wahai Rasulullah. Lalu Nabi khabar orang yang bankrupt ni ialah orang yang datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia buat amalan. Dia dalam keadaan atas dunia dibawa, dia buat amalan solat, amalan zakat, amalan haji, semua amalan dia buat di atas dunia. Buat lagi, tetapi dia kerja di atas dunia ni bukan setakat buat amalan kebajikan, buat amalan jahat. Kerja di waqasyatama hadza, dia ni kerja dia maki orang, merasuk memaki orang, wa akala mala hadza, dan dia ni makan harta orang, wa qazafa hadza, dan dia menuduh orang ni berzina. Orang ni tak zina, dak ada dikata orang ni berzina. Wa akala mala hadza, kemudian wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang, mengumpat orang ni, kata huduh kepada orang ni. Lalu Nabi khabar lalu pahala dia ni diberikan kepada orang yang diumpat, kepada orang yang dizalimi, kepada orang yang dia tumpahkan darah, habis. Kemudian Nabi khabar fa in faniyat hasanatuhu, maka jika habis kebaikan dia, mana dia bagi belakang kebajikan kepada orang yang dia buat zalim, siapa habis kebajikan dia, maka kalau habis macam mana? Nak habis dah. Tapi fa in faniyat hasanatu, jika habis kebaikannya sebelum diselesaikan hutang dosa-dosa dia dengan orang tu. Dah habis lagi dosa dia dengan orang tu, tapi amalan dia habis dah. Nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan pitih tak ada. Nak bayar dengan duit tak ada, sebab akhirat tak ada duit. Amalan sahaja pada hari akhir kelak. Tapi dosa dia masih ada. Nak bayar dengan apa? Lalu Nabi khabar ukhiza min khatayahum, diambil kesalahan orang yang diumpat, orang yang dizalimi, orang yang ditumpahkan darah, ambil dimuatkan ke atas orang zalim. Orang zalim tu pikul dosa orang, kemudian disumbat, dicampurkan, summa turiha finnar, kemudian dicampurkan ke dalam api neraka, masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala buat sementara waktulah. Oleh kerana dia ada iman, dia ada Islam di dalam hati, tidak kafir, maka dia diazab oleh Allah Ta'ala sekadar dosa yang dia buat. Kemudian barulah masuk syurga Allah Ta'ala. Habis nak khabar duduk dalam akhirat ni lama dia ulah disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Satu hari di hari akhirat menyamai 50,000 tahun. 50,000 tahun atas dunia. Satu hari, 2 hari, nak khabar betapa lamanya satu hari di hari akhirat. Mana kalau ada buat dosa, kena minta maaf di atas dunia. Jangan kita minta maaf kepada Allah Ta'ala, kemudian tak minta maaf dengan manusia. Allah Ta'ala tak terima taubat yang macam tu. Kalau ada taubat dengan orang lain, kalau ada ngumpat, kena minta maaf. Kalau mengumpat ni, ulama mengatakan ada mengumpat yang secara umumnya mengumpat dilarang oleh agama Allah Ta'ala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana secara umum, mana secara keseluruhan, tetapi ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan mengumpat. Antaranya ialah orang yang kena zalim. Orang kena zalim dia orang. Mana harus bagi orang zalim itu mengadu kepada orang yang mana orang tu kena curi duit, kena rapah duit. Dengan Ali rapah duit Zaid sebagai contoh. Ali rapah duit Zaid tak berani sebab Ali ni kuat daripada dia. Lalu Zaid pun mengadulah kepada Sa'id. Sa'id ni Ali Sa'id ni Zaid takut. Zaid takut kepada Sa'id. Allah dia mengadu kepada Sa'id, suruh Sa'id menghilangkan kezaliman. Suruh Sa'id ni minta duit yang dirampas. Duit yang dirampas oleh Zaid ni. Boleh mengadu, tujuannya untuk nak menghilangkan kezaliman yang dia buat tu.
Tujuan nak menghilangkan kezaliman yang kezaliman yang Ali buat ni, yang Zaid buat ni. Boleh. Kalau kita kena buat zalim orang, kita ngadu ke orang ni, minta tolong orang tu supaya orang tu minta hak kita dengan orang tu. Tak apa. Itu tidak dikatakan mengumpat. Tak dikatakan mengumpat. Kalau ngumpat ngata rawa kat kedai kopi, kat anak liha, tujuannya nak menyelesaikan masalah. Nak menyelesaikan masalah tak apa. Kalau tujuan semata-mata mengumpat, itu tidak dibenarkan dari segi syarak. Kemudian ulama mengatakan isti'anah ala taghyiril munkar. Antaranya kita nak minta tolong, nak ubah kemungkaran. Kita nak ubah kemungkaran, nak suruh orang tu berubah ke arah kebaikan, kita tak berani. Kita takut orang tu kata kita, takut orang tu pukul kita. Lalu kita minta tolong dengan orang yang dia takut. Kita minta tolong dengan orang ni suruh ubah kemungkaran yang dia buat. Itu tidak dipanggil mengumpat. Nak suruh orang tu jadi baik, tak ingin mengumpat. Tu minta tolong untuk nak mengubah orang tu, mengubah kemungkaran, nak suruh orang tu jadi baik, sebab kita tak mampu nak tegur dia. Nak takut dia pukul kita, dia kata kita. Kemudian ulama mengatakan mana antaranya minta fatwa dengan mufti. Contoh dalam bab perkahwinan sebagai contoh, mana isteri didera ataupun ada masalah rumah tangga ke, maka isteri boleh pergi mengadu kepada hakim. Boleh mengadu kepada hakim, boleh mengadu kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Macam mana nak menyelesaikan masalah, suami tak beri nafkah gini-gini, boleh mengadu kepada mufti, boleh mengadu kepada ulama, macam nak tahu cara macam mana nak selesaikan masalah. Sebab disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ada disebut dalam hadis Hindun bin Utbah. Hindun yang isteri. Hindun isteri Abi Sufyan. Hindun isteri Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Hindun ni kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan ni seorang lelaki yang sangat kedekut. Yang sangat kedekut Abu Sufyan ni, yang sangat bakil. Lalu Hindun ni kata, ni mengapa ni dikabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyelesaikan masalah. Dan dia tidak memberiku apa yang mencukupi aku dan anak aku. Tidak beri kepada aku dan tidak beri kepada anak dia. Apa yang mencukupi aku dan apa yang mencukupi anak. Lalu malaikat Hindu kata, malaikat apa yang aku ambil daripadanya, padahal dia tak tahu. Mana aku ambil? Mana dia tak beri sangat kepada aku ambil daripada Abu Sufyan secara senyap-senyap. Lalu Nabi khabar, khuzi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Nabi khabar, ambillah, habis tak marah. Nabi marah sebab Abu Sufyan sangat kedekut kan. Nabi khabar, ambil apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Jangan ambil lebih. Kadar yang mencukupimu dan yang mencukupi anakmu sahaja. Itu mengumpat yang dibenarkan di dalam Islam. Nak menyelesaikan masalah, bukan ngumpat semata-mata mengumpat, tidak ada penyelesaian. Ngumpat dalam Facebook, ngumpat dalam TikTok, ngumpat dalam ni, nak semata-mata mengumpat. Lalu orang bakat kecam, para itu mengumpat yang diharam, yang menyebabkan dosa-dosa. Yang boleh pahala kepada suami pula. Mengumpat dan menyelesaikan masalah tak apa. Mengumpat dalam Facebook, dalam TikTok, habis orang tahu, itu mengumpat yang diharamkan, yang boleh, yang diberikan rasa adilah pahala. Dia boleh lelah-lelah kepada tok lelaki sebab ngumpat ke tok lelaki dalam Facebook. Kemudian ulama mengatakan di antara perkara yang dibolehkan mengumpat ialah nak memberi, ulama kata nak memberi peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan pemimpin. Mana pemimpin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak ke arah maksiat, yang berjoget, yang menari, kita boleh beri peringatan, boleh beri amaran, jangan ikut pemimpin yang macam ni, jangan turut, jangan sokong dia. Itu dibenarkan mengumpat di dalam Islam. Kemudian ulama kata dalam bab perkahwinan, sebelum kita nak nikah,
ada orang Pinang. Ada orang Pinang kita seperti Zaid sebagai contoh ni. Seperti Zaid nak meminang Aminah sebagai contoh. Lalu Aminah ni dia boleh risik. Dia boleh tanya kawan-kawan Zaid macam mana perangai Zaid ni. Adakah dia ni taat kepada Allah Ta'ala, dia panah barang dan macam-macam. Dia boleh risik semolek-moleknya. Nak wi dalam bila kahwin ni nak suruh nak buh wi rumah tangga cegah berang. Nak buh wi baloh teruk dalam rumah tangga nanti. Mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah binti Qais ni. Mana ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Jahmin wa Muawiyah khatabani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyatu fas'aluka la ma lalah wa amma Abu Jahmin fadaghabu lin nisa. Fatimah kata aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah ni memina aku. Dia bina aku nak kahwin dengan aku. Abu Jaham dan Muawiyah ni. Lalu Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma Muawiyah fasalu. Adapun Muawiyah ni orang yang tidak ada harta, yang tidak ada duit, yang miskin. Nikah apa nikah, tapi dia tidak ada harta. Nabi kan bersiap-siap nak menyesal dalam bila kahwin nanti. Nak menyesal dalam kahwin tu dibenarkan merisi. Sebelum kahwin takut dah kahwin takut nyesal, nikah orang ni nyesal nikah orang ni. Tu Nabi kata Muawiyah seorang yang miskin, seorang yang fakir, tidak ada harta. Wa amma Abu Jaham fadaghabun lin nisa. Dia ni wahai kata orang puang. Wahai memukul akak perempuan, pukul orang adik dia, pukul adik puan dia ni. Maka nikah takut. Nabi kabur nak menyelamatkan rumah tangga, nak menyesal bila berkahwin. Nah, tidak benar kan mengumpat sebelum berkahwin, sebelum mana bila orang pinang kita. Kemudian antara perkara yang dibenarkan mengumpat ialah ulama mengatakan dalam kampung kita ni, kita kabar lagi tak arab kita cakap payah pula ibarat kita ni. Dalam kampung ni ada orang jahat. Mana sebagai contoh Zaid, orang jahat, kaki peropok, minum arak, main judi dan macam-macam. Lalu saya kita kita buat umpama orang lelaki. Said kahwin dengan Said kawan dengan Zaid. Said nak kawan dengan Zaid. Lalu kita ni tahu dah Zaid ni tahu dah Zaid ni orang yang kaki peropok, kaki judi, minum arak dan macam-macam maksiat yang dilakukan oleh Zaid. Lalu Zaid ni dah tahu, Zaid baru nak kawan, Zaid baru nak kenal Zaid. Lalu kita pun kabarlah kepada Zaid, hati-hati Zaid, hati-hati Zaid. Kawan dengan Zaid tu dia ni kaki peropok, kaki minum arak, kaki judi dan macam-macam. Aku takut musai dia takut mu terjerumus ke dalam maksiat yang dia buat. Kalau dak terjerumus tak apa, kalau dak buat maksiat sama tak apa, takut mu terjerumus dalam buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Nak suruh kawan kita ni jadi baik. Nak suruh kawan kita ni berhati-hati. Takut sain jadi jahat. Takut sain jadi punah. Maka dibenarkan mengumpat dalam perkara ni. Kalau nak sain dengan orang jahat, ulama mengatakan kalau kita sain dengan orang jahat, kita boleh hajuk dia ke arah kebaikan, tak apa. Jangan kita sain dengan orang jahat, orang jahat tu hajuk ke arah kejahatan, kita ikut. Orang jahat tu hajuk buat maksiat, kita ikut. Kalau mula-mula kalau kita takut dalam hati kita, kalau aku kawan dengan orang ni menyebabkan aku jadi jahat, menyebabkan aku jadi tak molek, menyebabkan aku terikut buat maksiat, dilarang kita berkawan dengan orang jahat yang macam tu. Kalau kita nak kawan, kita kena suruh, kita kena ajak dia buat baik. Kita kena orang tu ikut kita, bukan kita yang ikut ramai buat melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu antara perkara pengumpat yang dibenarkan di dalam Islam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis Nabi ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang para sahabat tulis hadis. Nabi larang. Mana Nabi takut bercampur dengan ayat Quran.
Nabi takut ayat Quran, kalau tulis hadis Nabi sallallahu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut bercampur dengan ayat Al-Quran. Nabi suruh tulis Quran lagi. Lalu mana selepas zaman sahabat, zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz suruh tulis hadis, suruh kumpulkan hadis, suruh letakkan hadis di dalam buku, takut hilang. Kalau tak kumpul hadis, nescaya orang zaman sekarang, nescaya orang kemudian tak boleh baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikumpulkan hadis. Kemudian selepas dikumpulkan hadis, lalu dicek. Kena cek pula. Sebab zaman sahabat tak tulis hadis dalam kitab hadis. Tak tulis hadis dalam buku, dalam tulisan. Mana ada segelintir lah yang dibenarkan oleh Nabi, tapi kebanyakannya tak tulis. Lalu para ulama mengatakan lepas kumpul hadis ni, lalu dicek siapa yang meriwayatkan hadis ni. Dicek siapa yang meriwayatkan daripada sahabat. Sahabat tidak dikritik. Sahabat orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah. Sahabat tak kritik. Mana sahabat Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah Taala redha daripada mereka. Yang dikritik ialah orang yang mengambil daripada para sahabat. Siapa yang ambil daripada sahabat ni? Siapa? Kalau orang tu yang ambil daripada sahabat ni orang yang tak sikoh, orang yang boleh percaya, orang yang pelawak, maka hadisnya tidak boleh diterima. Betul tak? Timbul hadis sahih, hadis lemah, hadis hasan tu. Mana sahih? Sebab perawi dia sahih. Sebab orang yang meriwayatnya seorang perawi yang sikoh, perawi yang boleh dipercayai. Itu timbul hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Mana sebab dhaif? Sebab perawi ni lemah. Sahih sebab perawi ni boleh dipercayai, orang yang kuat ingatan. Sebab ulama tulis dalam kitab, ulama tulis sendiri ngopak ni al-kitab al-jarh wa ta'dil, kitab dalam bab mengkritik perawi hadis dan memuji perawi hadis. Perawi ni boleh pakai, perawi ni kalau dia riwayat boleh pakai, perawi ni boleh pakai sebab boleh dipercayai. Tu dibolehkan mengumpat dalam bab dalam meriwayatkan, kalau orang tu meriwayatkan tak sikap. Kemudian antara perkara yang dibenarkan mengumpat, orang tu buat dosa secara terang-terangan. Kalau ada orang tu buat dosa secara terang-terangan, depan surau, depan khalayak yang ramai, minum arak, main judi, maka kita dibolehkan mengumpat secara terang-terangan. Boleh beri nasihat secara terang-terangan kepada orang tu. Kalau dia ngumpat, kalau dia buat dosa dalam rumah seorang, tu kita tak boleh ngumpat, kita tak boleh kata kerja, kita kena beri nasihat secara depan-depan dia. Kena tegur dari depan dia, tak boleh tegur depan orang ramai. Sebab dia buat dosa tersembunyi. Kalau buat dosa secara terang-terangan, dibolehkan kita ngumpat, boleh tegur secara terang-terangan. Kemudian ulama mengatakan antaranya ialah perkara yang dibenarkan mengumpat. Antaranya kita nak memperkenalkan, kita pergi dalam kampung. Kita pergi dalam kampung, kita tak kenal. Kita tak kenal orang, kita nampak orang tu orang lain tak kenal. Kita pergi dalam kampung, kita nak cari Zaid dalam tu banyak. Orang gelor Zaid ni mana orang. Nah tu ada nama Zaid. Zaid kacuk ada, botok ada, tu ada, napa putus tangan ada, macam-macam Zaid. Lalu kita tanya Zaid, nak rumah Zaid, tak kenal. Sebab tak tahu rumah Zaid ni mana orang dia dalam kampung tu. Lalu kita pun Zaid botok ada, botok tu. Lalu orang pun kenal. Bila kita tujuan nak memperkenalkan semata-mata, tak apa. Bukan tujuan nak menghina orang tu. Kalau khabar Zaid lagi tak kenal. Mula-mula khabar Zaid tak kenal. Lalu kita khabar Zaid botok, baru orang tu kenal rumah orang ni, rumah orang ni, rumah orang ni. Lalu ulama kata kalau kita khabar Zaid, orang kenal lalu. Orang kenal lalu rumah ni, rumah sini, Zaid rumah sini. Maka tidak dibenarkan kita menggelorkan. Ni gelor, tidak dibenarkan menggelor orang. Sebab gelor ni haram. Dan disebut oleh ulama di dalam kitab Az-Zawajir an-Iqtirafil Kaba'ir. Mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kata, dia tak tajuk besar. Al-Kaba'ir, dosa besar antaranya at-tanabuzu bil alqabil makruhah. Menggelor orang dengan gelaran-gelaran yang buruk, dengan gelaran-gelaran yang dibenci.
Kalau gelaran-gelaran yang disukai tidak mengapa. Kita gelar orang tu. Sebagaimana contoh Nabi gelar Abah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama sebenar dia. Abu Hurairah ni nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, lalu Nabi gelar dia Abah Hurairah. Dia wahai mai kucing, lalu Nabi gelar Abah bapak kucing. Abu Hurairah ni bapak kucing. Dia oleh kerana dia wahai mai kucing, Nabi gelar Abah Hurairah. Dan gelaran yang disukai dah boleh, sebab Allah Taala kata di dalam Al-Quran, wala tanabadu bil alqab. Jangan kamu menggelar-gelarkan orang dengan gelaran yang buruk. Ni dalam surah Al-Hujurat. Cari dalam surah Al-Hujurat, Allah Taala kata wala tanabadu bil alqab. Jangan kamu menggelar-gelarkan orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tu Allah Taala sebut. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala kata, Imam Qurtubi kata dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi kata, man laqaba aqahu wa saqara bihi fa huwa fasik. Sesiapa yang menggelarkan orang dan mempersenda-sendakan orang, Imam Qurtubi kata, fa huwa fasik, maka orang tu fasik. Orang tu telah melanggar batas hukum Allah Taala, telah melakukan dosa kepada Allah. Dosa besar. Orang fasik ni adalah orang yang tidak menderhakai Allah Ta'ala, yang buat dosa besar kepada Allah Ta'ala. Bukan dosa kecil, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal orang buat dosa besar, maka orang gelar orang termasuk di kalangan orang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukan setakat bertaubat, dia kena minta maaf dengan orang yang dia gelar tu. Kena minta maaf tu ancaman yang Allah Ta'ala larang di dalam Al-Quran. Kalau dah minta maaf, bawa pakai maaf, bagaimana disebut dalam hadis yang sebagaimana yang kita sebut tadi. Mana orang tu tutup, bukan bak duit saja. Mana bak ngopak, kalau kita ada ngopak, kita ada gelar, orang tu akan tutup pahala daripada orang yang kita gelar tu akan tutup pahala daripada orang yang gelar. Itu antara pengumpat yang dibenarkan dalam Islam. Mana ada secara keseluruhannya mengumpat itu haram, dan yang dibenarkan yang disebut tadi lah, yang dibenarkan mengumpat. Kemudian banyak lagi antara syarat ulama mengatakan, kalau orang tu kata amma yaqulu innahu taibun ila Allah, adapun orang yang berkata sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dikabur dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama dia mengekali buat perkara dosa besar, dia mengekali meninggalkan perkara yang wajib, dia kekal buat dia kekal tinggal dosa, tinggal sembahyang, kekal tinggal puasa, kata bertaubat kepada Allah Ta'ala, ataupun terus meneru buat perkara yang Allah Ta'ala haram. Allah Ta'ala, ulama mengatakan taubat yang macam ni tidak diterima. Taubat yang macam ni tidak Allah Ta'ala tak terima, sebab bahkan taubat yang macam ni kal istihza, seperti mempersenda-sendakan Allah Ta'ala. Mana kabur taubat kepada Allah Ta'ala tapi buat maksiat. Taubat macam ni, macam taubat yang mempersenda-sendakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui ia ni betul-betul tak bertaubat kepada Allah Ta'ala ataupun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala Maha melihat, Maha memerhati, Maha melihat apa yang ada dalam hati. Dia bertaubat ni betul tak? Ke bibir mulut saja kata bertaubat, tapi dalam hati ada azam nak buat dosa kepada Allah Ta'ala. Ni ulama kata selagi antara syarat taubat, mesti berazam, bertekad dalam hati untuk tidak mengulangi dosa yang telah lepas. Kalau dia di bibir mulut saja kata nak bertaubat, tapi dalam hati ada azam, ada tekad nak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, maka taubat yang macam ni tak ada guna sikit. Tak ada guna sikit. Allah Ta'ala tak terima taubat yang macam ni. Mana ulama kata seperti ulama kata contohnya rajulun kana wal iyadu billah, seperti seorang lelaki, dia ni menggunakan harta untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia guna harta dia beli perkara yang memabukkan, dia beli arak, dia main judi. Kemudian
tiba-tiba ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan, barulah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah sesungguhnya aku bertaubat kepada kamu. Baru bila ditimpa kemiskinan baru bertaubat. Taubat yang macam taubat dusta, taubat pelawak. Sebab apa pelawak? Sebab dalam hati dia ada niat nak molek dah. Taubat sebab ditimpa kefakiran, lepas tu baru bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam hati dia ada niat nak ulang pula dosa, nak berazam nak mengulangi dosa. Kalau ada duit balik, kalau ada duit sikit lagi, kalau aku ada duit lebih aku nak buat dosa lagi, nak dosa menaruk lagi. Tapi di mulut kata taubat, dalam hati nak buat dosa. Taubat yang macam tu tidak ada guna. Bahkan ulama kata taubat yang macam tu taubat orang lemah, taubat orang yang lemah. Antaranya jenis lagi, antaranya taubat orang lemah ni, ulama kata seperti orang yang berzina. Orang yang berzina, dia selepas tu dia minta maaf cakap, dia selepas tu dia dipotong kemaluan dia. Dipotong kemaluan dia. Lepas tu dia khabar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibir mulut kata bertaubat kepada Allah Ta'ala, tapi dalam hati, kalau Allah Ta'ala beri aku kemaluan lagi, Allah Ta'ala beri kembali kemaluan, aku nak berzina lagi. Taubat yang macam tu tidak ada guna, tidak memberi manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama kata antara kalau kita ada buat dosa yang lepas-lepas, kita dilarang cakap dosa kita dengan orang lain. Tak boleh kita pergi kedai kopi ke, pergi kat tempat-tempat dalam majlis ke, kita pergi khabar aku sebelum ni aku dah buat dosa ni, nak menyelesaikan masalah tak apa, nak cari nak tahu macam mana aku nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, boleh tanya para ulama, boleh tanya orang yang ada ilmu. Tapi nak cakap gaya saja-saja nak cakap, itu tidak dibenarkan sama sekali. Tak boleh kita cakap bab dosa kita. Ulama kata la yajuzu an tahaddasan nas bima sana'ta minal muharram aw tarkil wajib. Tidak harus kamu bercakap dengan manusia dengan apa yang kamu buat minal muharram daripada perkara yang diharamkan. Tidak, ataupun tak boleh cakap kalau ada tinggal perkara yang wajib, perkara yang kita tidak sembahyang, kita tidak puasa, tak boleh cakap dengan orang. Maka sebab apa? Li'anna hadza bainaka wa bainahu. Kerana dosa ni antara kita dengan Allah Ta'ala. Bukan antara orang ni antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena susuk diri kita, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umat aku dimaafkan, malaikat orang yang menyatakan dosa dia kepada orang lain, suka khabar dosa dia kepada orang lain. Orang ni Allah Ta'ala dah maaf. Contohnya dia melakukan amalan yang Nabi khabar orang ni malam dia melakukan amalan jahat, dia buat dosa pada waktu malam, kemudian Allah Ta'ala dah tutup dah dosa dia. Allah Ta'ala dak kabur dosa dia kepada orang senyap, memang tak tahu langsung dak kantor dosa dia. Tiba-tiba pagi-pagi orang ni dia kabur kepada orang, aku semalam aku buat dosa ni. Maka orang ni Allah Ta'ala dak ampun. Ni contoh menyatakan dosa kepada orang yang Nabi kabur ni. Orang ni Allah Ta'ala dah maaf buat orang yang macam ni. Tu di antara syarat-syarat taubat. Bahkan pada hari kiamat kelak dia sebut kalau orang tu menyatakan dosa dia kepada orang ramai, Allah Ta'ala akan mengumum, berbangga dengan dosa yang dia buat. Allah Ta'ala akan umum dosa dia di khalayak yang ramai pada hari kiamat kelak, di khalayak yang ramai. Mana daripada zaman Nabi Adam sampai hari lama Allah Ta'ala umum orang ni baru ada segini. Kalau orang tu dia menyembunyikan dosa dia, tak kabur dosa dia kepada orang, Allah Ta'ala panggil. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala panggil dia. Kemudian orang lain dok dengar sikit apa yang dicakap antara Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dengan hamba itu. Mana antara Allah dengan hamba itu orang lain dok dengar. Allah Ta'ala sembunyikan daripada orang ramai. Allah Ta'ala kata, mu ingat tak? Mu ada tak? Betul tak mu ada dosa ni, dosa semat, dosa ni, dosa macam mana? Allah Ta'ala tanya kepada hamba itu. Lalu
Hamba tu mengata, ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku telah tutup dosa mata dunia. Aku tutup dosa mata dunia, sekarang aku ampunkan dosa. Mana Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa itu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Mana bahkan orang yang melakukan dosa 99 dosa pun Allah Ta'ala maaf. Nah, itu atas rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik. Dosa syirik Allah Ta'ala dah ampun. Dosa mati di atas api Allah Ta'ala dah ampun. Sampai bila-bila. Mana kalau maksud Allah Ta'ala dah ampun dosa syirik, maksudnya dia mati di atas api. Kalau 10 minit lagi, 20 minit lagi, dia beriman kepada Allah Ta'ala, lepas tu mati. Itu orang tu mati di atas bersih lah, mati di atas suci bersih lah, sebagaimana Nabi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir, jika mereka berhenti daripada kafir, yughfar lahum, diampunkan bagi mereka dosa-dosa yang telah lepas. Masalahnya mati di atas api, Allah Ta'ala dah ampun, kekal di dalam neraka selama-lamanya, tak ada apa kekal, ruginya sebab dia cari ajaran yang lain daripada Islam. Nabi Allah Ta'ala sebut, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ajaran yang lain daripada Islam, ajaran yang digadai oleh Allah Ta'ala redha, tiba-tiba dia cari ajaran lain, maka tidak diterima daripadanya, dan dia di hari akhirat kelak di kalangan orang rugi, di kalangan puak ahli neraka, kekal dalam neraka selama-lama. Sebab dalam akhirat nanti tak ada puak ni fariqun fil jannah wa fariqun finnar, wa fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Satu golongan dalam syurga, satu golongan dalam neraka. Puak yang menegakkan Islam, yang bersama Islam, yang Islam masuk syurga. Puak yang menentang Islam, yang kafir, dak kira agama Kristian, Yahudi ke, asalnya kafir, kafir je. Kafir kekal dalam neraka selama-lamanya, tak boleh keluar daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi sesiapa yang dikehendaki. Kalau orang tu melakukan banyak dosa pun, kalau Allah Ta'ala nak ampun, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut di dalam hadis, orang yang melakukan dosa banyak 99 kejahatan, dalam suratan amalan penuh dengan kejahatan yang dia buat di atas dunia. Lalu Allah Ta'ala panggil dia, betul tak? Ada dalil, ada tak hujah nak menolak bahawa mu buat dosa ni, ada tak hujah? Lalu hamba ni kata, betul wahai Tuhan aku tak boleh dalil, aku tak boleh hujah. Mana apa yang aku buat ni, apa yang ada dalam suratan ni betul, aku buat sungguh dosa-dosa aku di atas dunia. Lalu Allah Ta'ala tanya, mana ada kebaikan tak? Mana ada kebaikan tak? Lalu hamba ni kata, aku tidak ada kebaikan sedikit pun. Lalu Allah Ta'ala kata, mu ada kebaikan yang tersimpan di sisi aku. Mana ada kebaikan Allah Ta'ala simpan, ada Allah Ta'ala simpan, iaitu kebaikan dia ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah Ta'ala kata, mu tidak akan dizalimi sekali pada hari ini, mu tidak akan zalim. Mana Allah Ta'ala kata, pergi ambil, gini bang, kalimah asyhadu an la ilaha illallah ni wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni, timbang dengan suratan amalan hakmu ni. Lalu ditimbang boleh dia percaya, mana apa kau nak banding dengan amalan jahat, aku boleh selamat tak dengan kad kecil yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, boleh selamat tak aku, boleh jadi berat tak aku suratan amalan aku ni yang kecil ni. Lalu bila ditimbang berat suratan amalan yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu atas apa yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak orang tu masuk syurga, Allah Ta'ala akan masukkan syurga Allah Subhanahu, asalkan dia tidak syirik, dia tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Kemudian yang terakhir di antara syarat-syarat taubat
Antaranya ulama kata hendaklah taubat pada zaman yang diterima. Ada zaman yang Allah Ta'ala tak terima, masa yang Allah Ta'ala tak terima taubat. Antaranya taubat ketika nyawa nak sampai ke kerongkong. Ulama kata fala budda an takuna taubatu qabla hululil ajal. Mesti dah taubat itu sebelum sampai ajal, sebelum nyawa nak sampai ke kerongkong. Nyawa sampai ke kerongkong, kalau waktu bertaubat nyawa nak sampai ke kerongkong baru taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam Firaun mati lelih, nak lemah lelih dah. Nyawa nak mati lelih, nyawa nak sampai ke kerongkong dah. Allah Taala tak terima. Imam Firaun kata, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Maka taubat Firaun tidak diterima. Imam Firaun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Musa dakwah supaya beriman, ajak Firaun beriman kepada Allah Taala, tapi Firaun apa beriman? Firaun kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ni kerajaan Mesir ni, mana Mesir ni di bawah kerajaan aku dengan aku. Dekat nak mati baru kata aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Maka taubat Imam Firaun tidak diterima oleh Allah sama sekali. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Dan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan kejahatan sehingga apabila hadir salah seorang apabila hadir kematian kepada salah seorang mereka ni, hadir mati, fikir nak mati, leleh, qala inni tubtu al-an, lalu dia berkata sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Maka Allah Ta'ala dah terima. Bila hadir mati baru kata aku nak bertaubat, nyawa nak sampai ke kerongkong baru kata aku nak bertaubat, Allah Ta'ala dah terima taubat dia sama sekali. Nak bertaubat mestilah sebelum nyawa nak sampai ke kerongkong. Antaranya yang kedua syarat taubat, antaranya masa yang kedua tu matahari terbit dari arah barat. Bila dah matahari terbit dari arah barat, tidak terima taubat. Mana ulama kata wala tanqati'ut taubah, dan tidak terputusnya taubat. Tidak terputusnya taubat sehingga naiknya matahari dari arah barat. Bila dah matahari dari arah barat, terputus taubat. Dia dermalah 100 juta pun, 200 juta pun, pada masa matahari terbit dari arah barat, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Allah Ta'ala tak terima sedekah dia, sumbangan dia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Mana Allah Ta'ala sebut pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhan. Ulama mentafsirkan sebahagian tanda-tanda Tuhanmu ialah apabila matahari terbit dari arah barat. Apabila datangnya matahari terbit dari arah barat ni, maka Allah Ta'ala khabar tidak berguna lagi iman seorang yang boleh beriman sebelum tu. Orang yang sebelum tu tak beriman, sebelum tu kafir, baru beriman, baru masuk Islam, tahu imanlah, mengucaplah kalimah syahadat berapa kali pun, 5 kali, 6 kali pun, taubatnya, imannya tidak diterima sama sekali. Ulama kata, Allah Ta'ala sebut lagi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takut amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan, ataupun belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya. Mana dia sebelum ni dia dah buat kebajikan, dia dah beri sedekah, dia dah beri zakat, dia dah buat kebaikan, dia dah beri sumbangan. Tiba-tiba bila matahari terbit baru nak buat kebajikan ni, nak beri sumbangan, nak beri sedekah 100 juta, 200 juta, berilah banyak mana pun, Allah Ta'ala tak terima kebajikan yang dia buat. Sebab terputusnya taubat, terputusnya kebajikan. Allah Ta'ala tak terima dah. Masa tu dia terima dah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luah pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak Allah Ta'ala suruh, yang banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Nabi ni bukan dia kabur saja. Nabi ni dia kabur dan dia buat. Nak suruh umat dia ikut apa yang dia buat, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut
kita wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, aku bertaubat, aku beristighfar kepada Allah Taala, aku bertaubat 100 kali. Sehari 100 kali Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Nabi bertaubat, Nabi beribadat kepada Allah Taala sampai berkok kaki. Tujuan nak suruh umat dia mengambil tauladan daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh umat dia ikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi lakukan dan Nabi buat, bukan buat cakap-cakap saja tak buat. Tu antara syarat-syarat taubat yang disebut oleh para ulama rahimahullah taala. Cukuplah panjang dah cukuplah sekadar pada malam ini, pada pagi ini ngajar malam mu. Jadilah kawan pagi tak jangan ngajar. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tapi sebelum tutup ke Ustaz, apa ni, kalau ada muslimat ada soalan, mak